yang murah, penyayang, Maha Pengampun Allah SWT. Allah SWT yang menciptakan bumi ini, 7 langit, 7 bumi tanpa bantuan satu orang makhluk. Allah SWT tak berhajat pada kita manusia, seluruh makhluknya, tapi kita yang berhajat pada Allah SWT. Orang yang palsu bila datang ujian mereka akan tinggalkan usaha agama. Tapi orang yang benar dan tulen akan teruskan usaha ini walau apa keadaan sekalipun. Kadang-kadang apa dunia mereka tak disempurnakan atau mereka tidak dapat keuntungan dalam keduniaan mereka atau dunia mereka tergugat, mereka tinggalkan usaha. Tapi orang yang tulen, mereka akan terus buat usaha walau apa keadaan sekalipun. Ini adalah intizam Allah SWT untuk mengasingkan yang bersih dengan yang palsu. Allah datangkan ujian untuk asingkan yang tulen dengan yang palsu. Maksudnya Allah datangkan ujian. Sama adakah benar yang mereka tulis atau ada apa kita ada palsu. Abdullah bin Ubay, ketua orang munafik dan orang-orang yang palsu, 300 orang diasingkan semasa perangan Uhud. Bila datang kelaparan, mereka berkata, kami telah kata jangan lawan dengan mereka. Sekarang tengok apa telah jadi, matilah. Orang yang palsu bila datang ujian mereka tidak tahan. Orang yang buat usaha agama bila ujian datang sebenarnya ada muslihat disebabkan dari Allah SWT untuk mengasingkan yang tulen dengan yang palsu. Tulen akan kekal dan yang palsu akan lari dan tinggalkan usaha ini, lari buat kerja lain atau buat usaha lain. Ini disebut dalam Al-Quran. Dalam perang Uhud adalah panduan bagi mereka yang buat usaha agama sampai hari kiamat. Abu Sufyan dan kawannya akhirnya lari bila datang pertolongan Allah SWT. Mula-mula Allah uji, tapi akhirnya ada pertolongan Allah SWT. Dia semua jemaah bersih, Allah beri pertolongan. Bila ada niat lain atau ada orang munafik, pertolongan Allah tidak datang. Dalam Uhud ada 3 peringkat. Orang beriman dapat pertolongan Allah. Orang beriman dikalahkan sementara untuk asingkan mereka-mereka yang rosak. Datang pertolongan Allah dan datang kemenangan kemudian setelah yang tinggal hanya yang bersih dan yang tulen. Pertolongan Allah SWT telah hampir. Dalam usaha agama, pertolongan Allah SWT akan datang bila tinggal yang bersih dan yang tulen. Dalam Uhud, orang-orang yang rosak telah cuba sekali lagi, tapi kalah juga. Orang Quraisy Mekah termasuk dengan tenteranya dan keberanian mereka. Orang Yahudi Madinah pula beri bantuan kewangan kepada mereka. Mereka telah berpakat dan dapat mengumpulkan kumpulan yang bersih seramai 12,000 orang untuk hancurkan Islam. Nabi SAW tahu perpakatan mereka ini dan Nabi telah buat 3 perkara. Pertama, bermusyawarah dengan sahabat. Kedua, tawakal kepada Allah, sembahyang dan doa. Dan ketiga, buat rancangan parit. Cadangan dari Sulaiman Al-Farsi radhiyallahu anhu. Nam Harun sallallahu alaihi karim. Allah SWT Maha mengampun. Jangan kita buat perkara yang Allah SWT murka. Kalau buat perkara yang Allah murka, maka minta ampunlah bersungguh-sungguh pada Allah SWT. Sungguhnya rahmat Allah SWT mencari orang yang mohon keampunan. Orang yang berdosa pun tidak mencari rahmat Allah seperti mana rahmat Allah mencari orang-orang yang berdosa. Apalagi orang-orang yang bertaubat dan sentiasa mencari rahmat Allah. Walau orang itu musyrik, Allah boleh mengampun Allah SWT. Kita tahu maut, kubur dan lepas itu akan kiamat. Manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar. Malaikat akan bawa arasy Allah SWT. Akhirnya apa saja yang manusia buat di dunia ini akan dibentangkan dan ditayangkan depan umum. Apa yang kita buat dalam gelap dan terang pada setiap saat dicatat dan akan ditayangkan. Siapa yang Allah SWT suka akan dapat buku amalan dengan tangan kanan. Pada masa itu semua manusia dalam keadaan ketakutan dan nafsi-nafsi hanya berserah pada Allah SWT. Kemudian dosa dan pahala akan timbang. Berat dosa akan ke neraka, berat pahala akan ke syurga.
Jadi kita kena fikir dan sedar akan ini dan buat usaha untuk selamatkan diri dari keadaan ini. Sekarang malaikat siang malam mencatat keadaan baik dan buruk yang berlaku sekarang adalah datang di keputusan Allah SWT juga di alam akhirat. Allah SWT buat keputusan mengikut amalan manusia. Untuk betulkan keadaan dunia dan akhirat, manusia kena betulkan dirinya, betulkan amalannya, betulkan keputusan Allah SWT mengikut amalan